Dia nampak makhluk besar menghalang jalan. Makhluk itu mengaum, membuat semua orang ketakutan. Bismillah. Dia melontar batu itu dengan tawakal sepenuhnya. Batu kecil itu mengenai makhluk itu dan tiba-tiba ia mula goyah. Si anak pun berlari untuk memberitahu pendeta apa yang berlaku. Dia ceritakan bagaimana dia mengalahkan makhluk itu dengan izin Allah. Pendeta mendengar, tetapi wajahnya berubah menjadi risau. Selepas ini, engkau akan menghadapi ujian yang sangat berat. Selepas peristiwa kejadian makhluk gergasi itu, kehidupan di kampung kembali tenang. Si anak mula merasakan ketenangan dalam hatinya. Keimanannya kepada Allah semakin kuat. Orang ramai kini melihatnya dengan penuh kagum. Namun dia tetap rendah hati. Hingga datang seorang lelaki tua yang memerlukan bantuan. Si anak mendengarnya dengan hati yang ikhlas. Lelaki itu memohon agar matanya dipulihkan. Si anak ragu, adakah dia mampu? Dia teringat pesanan gurunya tentang ilmu yang benar. Dengan penuh yakin, dia berdoa dan memohon kepada Allah. Beberapa ketika selepas itu, lelaki itu mula melihat semula. Dengan izin Allah, matanya dipulihkan sepenuhnya. Keajaiban itu tersebar ke seluruh kampung. Sehingga pada suatu hari, berita itu sampai ke istana raja. Di sana tinggal seorang menteri yang telah lama buta. Pengawalnya berkata, ada seorang anak boleh menyembuhkan. Hatinya berdebar kerana masih ada harapan. Dia bertekad untuk mencari si anak itu. Bermulalah perjalanan menteri untuk mencari kebenaran. Setibanya beliau di kampung tersebut, semua orang memberi laluan kepadanya. Orang kampung berkata, anak itu ada berhampiran pondok pendeta. Seorang wanita menunjuk arah dengan jelas. Menteri tiba di hadapan si anak. Jika engkau menyembuhkanku, semua ini untukmu. Si anak terkejut memandang hadiah itu. Si anak mengangkat tangan menolak hadiah dengan lembut dan berkata, Aku tidak mampu menyembuhkan sesiapapun. Sesungguhnya yang menyembuhkan hanyalah Allah. Jika Tuhan hamba beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa agar penglihatan Tuhan dikembalikan. Menteri terdiam sebentar, kemudian mengangguk dengan hati terbuka. Dan menteri itu pun beriman kepada Allah. Si anak pun berdoa kepada Allah. Beberapa ketika selepas itu, menteri membuka matanya perlahan-lahan. Wajah terkejut bertukar gembira. Allah telah mengembalikan penglihatannya. Maka menteri itu sujud syukur kepada Allah yang Maha Berkuasa. Menteri kembali ke istana tanpa tongkat. Apabila raja melihat menteri yang berjalan tanpa menggunakan tongkat, raja terkejut melihat menteri sembuh lalu bertanya, Wahai menteri, siapa yang menyembuhkan penglihatanmu? Menteri pun menjawab dengan tenang, Tuhanku Allah telah mengembalikan penglihatanku. Engkau ada Tuhan selain aku? Jangan lupa tekan subscribe ya, supaya tak terlepas kisah yang seterusnya.